So ada yang beranggapan yang takaful ni adalah insurans yang ditukar nama, berselindung di sebalik sebenarnya dia adalah insurans. So dia ada macam ada satu stereotip yang bila insurans ni orang takut nak dengar. Sebagai seorang perunding kewangan, saya Tuan Mahdi memastikan supaya seseorang tu memahami sebenarnya dia bukanlah semata-mata insurans. Mungkin stereotip yang begitu ataupun orang memandang takaful itu adalah insurans sebab bila perunding itu datang, dia akan terangkan pasal medical card saja. So bila kita cerita pasal medical card, orang akan tahu medical card is insurance. Ya, Betul lah. dia punya that normal mindset tu lah. Insurance, medical insurance. Sebenarnya yang takaful ni adalah macam saya berbalik pada pernyataan awal saya tadi adalah pelindungan kewangan kita. Ya. Okey, dalam takaful dia bukan saja ada medical card. Dia adalah pampasan sakit ketika, pampasan kematian, hibah dan sebagainya. Begitu. So kalau contoh bila kita contohlah perunding datang kat saya. Saya adalah prospek. Okey. Perunding cakap, okey abang ada medical card tak? So saya akan kata, medical card is insurance. Kita balik semula. Kalau perunding tu tanya kita, abang macam manakah abang menjaga risiko kewangan abang dalam kehidupan? Ya. So kita akan rasa macam begitu. So konsep tu sebenarnya bagi saya lah sebagai perunding kewangan, kita kena terangkan betul-betul apakah itu sistem takaful itu sendiri. Bukannya kita datang dia cakap medical card is insurance, medical card insurance, no. So bila kita dah tahu konsep, bila tahu apakah itu takaful, pencarum akan tahu di manakah apakah plan yang sepatutnya diambil. Kadang-kadang orang tak perlu medical card. Kadang-kadang orang tak perlu hibah. Tetapi sebagai perunding, saya ingin tekankan kita perlu ada perancangan pengurangan risiko dalam kehidupan kita melalui menyediakan perlindungan kewangan.